9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage. Produk bateri ada 4 yang akan kamu buat nanti. Yang pertama sekali muffin, kedua donat, roti bun dan juga roti sandwich. Okey, ada 4. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai muffin. Objektif PMP kita hari ini. Hari ini kita nak hasilkan muffin. Okey, selain daripada itu, kamu kena tahu bahan mentahnya, peralatan yang digunakan, penilaian kualiti dan sehingga produk muffin itu dihasilkan. Okey, jadi bagi untuk hari ini saya minta 2 orang belajar untuk menerangkan bagaimana muffin ini dihasilkan. Okey, selepas penerangan daripada kawan-kamu yang 2 orang ni, yang lain dalam grup kita akan buat muffin. Bahan-bahan dia, peralatan dia gunakan sudu satu dengan gaul, satu lagi dalam bekas pengadun dan pengadun. Nak buat bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia ada tepung gandum, kita gunakan tepung gandum 300 gram, mentega 200, susu segar 188, lepas gula kasta 150, telur 2 biji, serbuk penaik 12, perisa vanila 4, lepas tu warna kuning 4. Sebagai bahan tambahan kita gunakan coklat chip. Okey. Itu bahan untuk buat muffin. Tahu tak muffin ni apa sebenarnya? Kek. Kategori? Kek. Siapa jawab? Angkat tangan lah seorang. Angkat tangan. Apa dia muffin? Okey, Syed. Apa dia muffin? Kek. Kategori? Kek ataupun cupcake kecil. Ya, cupcake yang kecil. Okey, itu adalah muffin dan dalam kategori kek. Sebenarnya bukan ini saja bahannya, kita boleh buat pelbagai lagi rasa untuk muffin. Tapi untuk hari ini kita buat basic je muffin. Muffin yang daripada vanila. Penisanya vanila. Selepas ni kamu boleh buat pelbagai. Boleh guna buat labu, pisang, strawberry ke, raspberry ke, nak gunakan paste strawberry, paste bahan-bahan lain lah untuk hasilkan muffin. Tak semestinya yang ni. Okey, bahan hiasan pun tidak semestinya chocolate chip. Kita boleh guna coklat bright, kita boleh guna apa lagi? Ni. Lepas tu kita gaul. Lepas gaul kita masukkan susu, telur, lepas tu perisa dengan pewarna. Okey, kita akan pergi proses menggaul lah ataupun mencampurkan tepung tu sehingga menjadi sedap roti. Okey, tepung, gula dan juga mentega digaul sehingga menjadi sedap roti sebelum memasukkan telur, susu dan pewarna. Tekan telur dari gaul nanti tak Honey bun sugar, you're my sweetie pie, you're my cupcake gumdrops, snickums, you're the apple of my eye, and I love you so, and I want you to know that I'll always be right here, and I love to sing your song for you because you are so dear.
kertas. Minta seorang untuk memanaskan oven pada suhu 175 darjah Celsius selama 10 minit. Panaskan oven dulu. Isikan penuh mangkuk kertas ya. Muffin mesti naik tinggi melebihi kertas, mangkuk kertas dan pecah di atas dia. Nah, itu muffin, bukan cupcake ya, ada beza. Kalau cupcake dia permukaan atas dia rata je. Tak? Pecah. Okey, jadi muffin ni dia akan pecah ke atas. Sebab tu kita kena isi paling kurang 3/4 daripada mangkuk kertas. It's such a pretty sight. It makes the food taste dandy, but my tummy hurts all night. I'll put in some ingredients, but keep the rest for me. I'm not just disobedient, I'm careful, can't you see? It's a piece of cake to bake a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy, never use a messy recipe. The cake will end up crazy if you do the cooking by the book. Then you'll have a cake. We gotta have it made. You know that I love cake. Finally, it's time to make a cake. Making food is just like science, with tools that blend and base. And every fun appliance gives the food a different taste. It's a piece of cake to bake a pretty cake. If the way is hazy, you gotta do the cooking by the book. You know you can't be lazy, never use a messy recipe. The cake will end up crazy if you do the cooking by the book. Then you'll have a cake. We gotta have it made. You know that I love cake. Finally, it's time to make a cake. We gotta have it made. You know that I love cake. Finally, it's time to make a. You gotta do the cooking by the book. Cikgu, ada soalan je. Ni muffin vanilla kan? Basically kalau macam nak buat muffin pisang ke, geledek ke, cara sama ke? Cara sama, tapi dari segi penyediaan awal bahan tu yang berbeza. Apa yang biasa? Okey, bezanya kalau kamu guna carrot yang fresh lah, betul-betul carrot. Apa kita nak buat pada carrot tu? Cincang. Kita lebih baik kita parut dia. Macam buat cakar ayam tu. Ingat tak? Parutkan carrot tu. Carrot tu kita akan masuk ke dalam ni. Sama juga macam buat labu. Kalau guna buat muffin labu, macam tu juga. Carrot labu tu kita parut. Jadi dia akan dapat panjang. Sebab bila dalam bentuk yang nipis macam tu, dia akan masak. Bila kita bakar, dia akan masak. Jadi rasa carrot, rasa labu tu akan kekal dalam muffin. Itu yang kita nak. Kalau pisang tak boleh Pisang kita kena Iris. kisar. Pisang kena kisar. Sebab pisang tu sendiri dah ada tekstur dia sendiri. Okay, bila kita kisar, dia akan hasilkan macam ada urat-urat pisang. Daripada pisang tu sendiri dah ada. Jadi bila campur dengan muffin, rupa tu kekal, rasa tu ada. Sama je dengan yang lain-lain, produk-produk lain. Kalau kalian nak tambah dia punya, nak buat inovasi produk lah. Ada lagi soalan? Faham
You're my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop, snickums, buckums. You're the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing the songs to you because you are so dear.